dia turun kan. Dekat hospital ke? Dekat hospital. Okey. Hospital kerajaan lah. Dia tak pandang pun saya. Dia tak pandang. Tadi saya kau kenapa tak angkat? Dia buat macam tu je. Okay? Lelaki perempuan? Perempuan. Lepas tu orang kata dia bayar. Dia bayar macam tu je. Saya bagi Saya bagi baki. Kira je dia terus belah. Lepas tu dia call saya. Dia kata, "Oi Panda, you bagi I punya baki tak cukup. You nak ambil duit I ke?" Tadi saya suruh awak kira. Berapa ringgit tak cukup? Awak bagi saya RM10. Sepatutnya baki awak bagi saya berapa ringgit lah. Dia macam ni. Sepatutnya baki dia RM20. Saya bagi kata 10 sepatutnya RM30. Saya bagi dia RM20. Maksudnya saya tinggal RM10. Tadi suruh awak kira. Nak saya pusing balik. Dia marah saya. Dia kata nanti saya report. Nak report encik. Sebab tadi saya suruh awak kira. Betul. Saya kalau boleh video. Sekarang ni semua kena video bro. Betul. Dulu tak ada video kan. Pop ambil. Saya bagi dia. Okay. Saya bagi dia. Yang bestnya, time saya berlakon saya jumpa dia. Masa saya berlakon saya jumpa dia. Abang berlakon ke? Jadi baik pula. Masa saya Panda dia memang tak pandang. Masa je pelakon tak nampak apa awak kan, tak tahu ke itu hari yang saya hantar tu itu saya. Tak baik kan buat orang macam tu. Lepas tu saya tak layan dia. Rupanya dia baru tahu saya ni berlakon. Dia buat macam part time juga berlakon tu. So kat situ kena nampak orang pandang itu. Lepas tu macam ada jenis orang kata vendor-vendor, kadang-kadang ada yang kurang ajar. Kadang-kadang ada orang kerja yang tak ikhlas. Betul. Bermaksud sekarang ni kita kerja, kalau kita kerja Panda, sebagai Panda kita nak tahu berapa lama masakan itu diperlukan untuk hantar barang. Sebab kita based on orang kata hantaran. So kita tanya, akak berapa lama lagi ayam ni? Berapa lama ayam ni masak? Tak boleh tunggu. Tak payah nak ambil. Apa yang bodoh sangat? Dekat kita macam tu.